Hai semua pejuang peperiksaan tingkatan 4. Selamat datang. Okey, hari ni kita nak buat satu masterclass fizik yang fokus pada satu topik yang sangat crucial, iaitu graf gerakan linear. Misi saya hari ni cukup jelas. Saya nak pastikan anda semua langkah je masuk Dewan Peperiksa nanti dah tak ada rasa gemetar, tapi sebaliknya anda rasa sangat yakin. Cuba jujur dengan saya, pernah tak anda belek kertas soalan, nampak je graf fizik dengan garis-garis pelik tu, terus rasa berpinau mata? Ada yang naik, ada mendata, ada melengkung? Kalau ya, jangan risau, anda tak keseorangan. Memang ramai pelajar gelabah bila nampak soalan graf ni. Tapi tak apa, lepas penerangan kita hari ni, kita akan pecahkan kod rahsia graf ni sama-sama. Okey, ini plan pertempuran kita hari ni. Pertama, asas graf sesaran masa. Kedua, asas graf halaju masa. Seterusnya, kita buat latih to be, analisis dan terjemah graf. Dan kita akan tutup dengan tips kilat ingat rumus. Baiklah, kita terus masuk ke bahagian pertama, asas graf sesaran masa untuk memahami pergerakan asas. Sekarang, mari kita tengok 3 corak pergerakan asas ni. Di sebelah kiri, nampak garis lurus yang mendata tu? Itu maksudnya objek tu sedang pegun atau berehat. Garis condong ke atas pula bermaksud dia bergerak dengan halaju seragam. Dan yang melengkung kat sebelah kanan tu, itu maksudnya halaju dia semakin bertambah. Tapi kalau ada satu peraturan emas yang anda wajib ingat, ia adalah ini. Untuk graf sesaran masa, nilai kecerunan graf tu sebenarnya adalah halaju objek tersebut. Jadi, cari je kecerunan, anda terus dapat halaju. Senang kan? Okey, kita bergerak ke bahagian kedua, asas graf halaju masa, di mana kita nak fahamkan tentang pecutan dan jarak. Graf halaju masa ni sejujurnya ibarat lombong emas untuk pemeriksa sebab dia tunjuk macam-macam pergerakan. Garis mendata maksudnya halaju tu seragam, jadi tak ada pecutan. Garis lurus yang naik ke atas pula, itu pecutan seragam. Kalau turun ke bawah, itu maksudnya halaju kekurang atau kita panggil nyah pecutan. Dekat sini, tolong catat 2 peraturan emas ni. Pertama, kecerunan graf bagi nilai pecutan. Kedua, luas kawasan di bawah graf tu akan beri anda jumlah sesaran. Pegang 2 konsep ni je dan anda dah boleh jawab hampir semua soalan yang keluar. Sekarang, kita masuk bahagian ketiga, latih to be analisis graf untuk uji kefahaman anda semua. Jom kita tengok graf halaju masa untuk pergerakan hasri ni. Dalam peperiksaan, pemeriksa memang suka sangat tanya 3 benda ni. Mereka nak tahu pecutan pada masa tertentu, jumlah sesaran dan halaju purata keseluruhan. Nampak graf tu ada fasa naik, mendata, lepas tu turun balik macam bentuk kemah? Tak perlu panik. Kita akan bedah siasat satu-satu. Bila berdepan dengan soalan macam ni, saya nak anda ikut langkah-langkah kalis kesilapan ni. Langkah pertama, sentiasa kenal pasti paksi dulu. Okey, kita tengok ini graf halaju masa. Langkah kedua, bila nampak je perkataan pecutan dalam soalan, otak anda mesti terus fikir pasal kecerunan. Langkah ketiga, bila soalan minta sesaran, anda mesti terus fikir, kena kira luas bawah graf ni. Cara fikir macam ni sangat membantu supaya anda tak tertukar rumus. Tengok jalan kira ni. Nak cari pecutan pada 3 saat pertama tu, kita kira kecerunannya. 6 tolak 0 bahagi 3. Dapatlah 2 meter per saat kuasa 2. Mudah je kan? Untuk cari sesaran pula, kita kira luas trapezium di bawah graf tu. Guna formula setengah, darab hasil tambah sisi selari, iaitu 3 tambah 10. Lepas tu darab tinggi dia, 6. Terus dapat 39 meter. Halaju purata macam mana pula? Ambil je jumlah sesaran tadi tu dan bahagikan dengan jumlah masa, 10 saat. Terus dapat 3.9 meter per saat. Nampak tak? Kalau jalan kira kemas dan tersusun macam ni, markah penuh dah sah-sah dalam tangan. Seterusnya, bahagian keempat. Latih to be terjemah graf. Ini untuk kita naik ke tahap seterusnya. Okey, dengar betul-betul sebab ini bahagian yang pemeriksa suka sangat pasang jerangkap sama. Tapi saya nak kongsikan satu rahsia besar dengan anda. Macam mana nak lukis graf baru dari graf asal? Senang je sebenarnya. Nilai kecerunan yang anda dah kira dari graf pertama tu, anda ambil dan terus jadikan ia sebagai titik plot dekat paksi Y untuk graf baru tu. Ringkasnya, pengiraan anda itulah yang tentukan macam mana rupa bentuk graf yang seterusnya. Jom kita sahut cabaran ni. Diberi satu graf halaju masa untuk pergerakan sebuah kereta. Tugas kita kat sini berat sikit. Kita kena terjemah graf ni dan lakar 2 graf baru, iaitu graf sesaran masa dan juga graf pecutan masa. Nampak tak ada 3 zon masa berbeza kat situ?
0 hingga 10 saat, 10 hingga 30 saat dan 30 hingga 50 saat. Strategi terbaik untuk elak kecuaian masa mengira adalah dengan buat satu jadual pengiraan berperingkat. Kita pecahkan siap-siap zon masa tadi kepada bahagian A, B dan C. Nak lukis graf sesaran, kita kira luas setiap bahagian tu satu persatu. Nak lukis graf pecutan, kita kira pula kecerunan untuk setiap bahagian. Sebagai contoh, dekat zon C tu, nilai kecerunannya adalah negatif 0.8 meter per saat kuasa 2. Percayalah, buat jadual macam ni garanti menyelamatkan markah anda dalam dewan peperiksaan nanti. Dan tada, inilah hasilnya. Di sebelah kiri tu graf halaju yang asal tadi. Kat sebelah kanan tu pula, anda boleh tengok graf sesaran tu melengkung naik ke atas, manakala graf pecutan tu pula berbentuk macam blok-blok leper yang berdata. Ingat tak nilai pecutan negatif 0.8 yang kita kira tadi? Ia terus jadi satu garis lurus tepat pada paksi Y di graf pecutan masa tu untuk zon masa yang terakhir. Kecerunan graf lama menentukan kedudukan paksi Y untuk graf baru. Sangat cantik perkaitan dia kan? Akhir sekali, bahagian kelima. Tips kilat ingat rumus. Ini senjata rahsia peperiksaan anda. Okey, saya nak anda semua ambil screenshot mental jadual ni sekarang juga. Kalau tiba-tiba rasa buntu atau blank masa jawab soalan nanti, cepat-cepat lukis kotak ringkas ni atas kertas conteng. Tengok baris pertama tu, bagi graf sesaran masa, kecerunan bermaksud halaju dan luas bawah graf tak ada makna fizik. Baris kedua pula, bagi graf halaju masa, kecerunan bermaksud pecutan dan luas bawah graf tu adalah sesaran. Jadual matriks ni wajib anda ingat sebab inilah kunci induk untuk pecahkan hampir semua soalan bab graf. Kesimpulannya, graf fizik ni bukanlah teka-teki yang mustahil untuk diselesaikan. Semuanya berpaksikan kefahaman anda tentang paksi, kecerunan dan luas. Berbekalkan jadual matriks tadi dan langkah demi langkah terancang yang kita praktikan hari ini, perisai anda dah cukup ampuh. Soalan saya sekarang, adakah anda dah bersedia untuk menakluki kertas fizik dan skor A+? Teruskan berlatih melakar graf, kekalkan fokus anda dan sampai di sini saja sesi penerangan kita kali ini. Semoga maju jaya dalam peperiksaan, anda pasti boleh.